Ah, Selamat sejahtera. Assalamualaikum. Selamat hari Ahad kembali kepada semua yang menonton dan tengok video ini. So hari ini kita nak buat siri kaunter bursa apa minggu ini. Sekali lagi untuk diingatkan, ini hanyalah untuk for educational purpose only. Okay. So hari ni kita nak tengok satu kaunter yang beri nama Wentel Engineering Holding Berhad. Okay, kaunter ni dia buat bisnes metal fabrication, manufacture. So kita nak tengok kaunter ni, tengok dia, kita nak buat technical analysis. So pertama sekali kita tengok general dia. Dia ini kalau macam ni kita nampak dia sini ada downtrend macam tu. Tapi kat sini dia start sideways. Sideways ni maksudnya dia terkurung antara sini puncak dia dan tapak dia dekat sini. So dia terkurung. So untuk ada dia naik tinggi ataupun dia turun jauh, dia kena turun bocor line kuning ni ataupun dia kena naik lebih daripada line kuning ni. Tapi dalam kawasan ni bolehlah kita cari entry macam tu. So kita nak buat technical analysis. Okay, pertama sekali saya nak tengok dia punya support dan resistance. So kita ada harga dekat sini sekarang. Kita nak tandakan resistance. Ni ada satu resistance kat sini. So ini saya buat dia warna hijau. So kita namakan dia resistance. Okay, so kita ada resistance satu kat situ. Kita nak dia letak dekat kanan. Okay, so ada resistance satu kat sini. Lepas tu saya nak ambil lagi, ni ada satu. Sini ada, saya nak ambil kat sini satu dan kat sini. Okey. So harga sekarang ialah 27 sen setengah. So kita nak tengok pattern dia. So ini ialah lowest low Ini ialah harga terendah. Kita panggil dia ini all time low. Okey, warna kita nak warna merah. Okey, siap, all time low. Okey. So kita ada nampak satu pattern kat sini. Pattern dia kat sini, kita boleh lukis satu trend line ke atas ni. Okay, so dia dah break trend line kita ni. Ada lagi satu trend line kat sini. So kita tarik macam ni. Kalau harga break trend line ni dengan candle, insya-Allah dia boleh pergi terus. Kalau dia tak boleh break, dia pergi kat sini dan dia akan jatuh. So ada dua probability dekat sini. Kalau dia boleh break, insya-Allah dia akan pergi jauh. Kalau dia tak boleh break, dia akan turun balik. So kita nampak kat sini harga 285 adalah sebagai resistance. Katalah kita ambil entry kat sini sampai 285, kita ada keuntungan 3.38%. Pergi kepada 30 sen, kita ada 8%, 8.6%. Kalau pergi ke sini 330, kita ada bukan 19%. Okey. So pattern dia macam ni sekarang. Dan kita boleh nampak secara general dia sideways. Jadi
Itulah yang technical analysis simple kita. Volume pun ada. Ini kalau dia boleh break kita punya trend line ni dengan volume yang elok, insya-Allah dia boleh pergi jauh. Sekian, terima kasih untuk yang melihat video saya ni. So tamatlah kita punya technical analysis untuk counter Wentel Engineering Holding Berhad. Terima kasih. Moga kita sama-sama untung dalam bursa Malaysia.